Tak. Tak Tak. Okay. Komik luar tak set standard pada industri kita. Okay. Kita wujudkan that opportunity, kita wujudkan market semua pada lokal. Sebab tu kalau contoh macam benda tu popular kat luar, tak semestinya dia popular kat Malaysia. Budaya tu penting, macam kesedaran budaya, appreciation of art, apa semua tu sangat penting dan kita kurang. So pada saya kalau kita boleh fokus pada appreciation, kembangkan kita punya budaya, solidkan budaya tu, macam jangan ulang-ulang stigma yang kata komik untuk kanak-kanak semua tu kan. Tak, komik untuk semua orang. Culture kita dengan culture luar tak sama, manga tak sama dengan culture Malaysia. Okay. Dan pembeli ialah orang Malaysia. Kalau kita bawa culture manga ke Malaysia, orang yang tahu culture Jepun je akan beli. Orang yang suka anime, orang yang adopt that culture, yang orang panggil wibu ataupun apa kan. Okay, otaku. That kind of people sangat support. Tapi yang orang biasa yang tak kenal apa itu culture Jepun, why? Kenapa dia nak beli manga? Kita semua sedia maklum di era digital ni kita dah datang lagi dengan satu lagi term baru, iaitu artificial intelligence. So ini sangatlah hangat dalam kita punya art industry. Saya personally saya tak ada masalah AI. Tapi as a pengkarya, better not lah touch AI at all. Selamat datang ke Kerang Kerang Studio. Bersama saya hari ini Yufi sebagai host anda dalam segmen Caps Lock, reality buku kita. Jadi untuk hari ini kita bawakan seorang guest yang special ya. Kita bawakan pemenang Sayembara Comicraft 2025. Jadi untuk makluman semua, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak memberitahu sebenarnya Sayembara Comicraft 2025 ni adalah sebuah pertandingan yang kita buatkan khas kepada pelukis komik di luar sana. Jadi Sayembara Comicraft telah pun menerbitkan sebuah buku hasil daripada kompilasi penulis-penulis komik yang telah kita adakan lah. Okey, jadi secara tak langsungnya Sayembara Comicraft ni kita hasilkan untuk mencungkil bakat-bakat komik artis di Malaysia. Jadi dalam segmen kali ini kita bawakan khas pemenang sendiri untuk kita bercerita pasal sebalik tabir komik tersebut. Okey, secara tak langsung saya menjemput kita punya guest hari ini, Kawa Rizmi Mokhtar, atau lebih kenali sebagai Kawa. Okey Kawa, sihat? Selamat datang. Terima kasih. Okey semua hari ni? Okey, tak ada masalah. Drive pun lancar. Okey, baik. Okey, so secara tanpa buang masa kita nak kenal lah Kawa Rizmi ni siapa dan apa yang Kawa Rizmi tengah usahakan lah. Jadi boleh cerita sikit sebagai latar belakang dan juga perkembangan ataupun background lah. Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Kawa Rizmi, panggil je Kawa. Saya bekas student Aswara, ambil ijazah sarjana muda seni permainan digital dan baru grad 2014 lah. So lepas tu saya bekerja buat game, melibatkan game macam saya buat personal project, buat card game, gamebook. Solo RPG kat Malaysia ni memang tak popular lah. So saya nak cuba untuk masuk ke bahagian tu. Dan itulah, saya join pertandingan ni dan hari ni saya ada kat sini. Okay, tahniah ya. Sebelum tu saya cakap tahniah sebab memenangi pertandingan Sayembara Comicraft tu. Dan untuk makluman semua, inilah buku yang kita telah hasilkan. Apa Jadi Kalau, Seram Pelas Sekolah. Kompilasi daripada 10 pelukis-pelukis yang telah kita jadikan sebagai buku lah. Jadi jangan lupa untuk dapatkan nanti dekat PBKL. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal buku ni. Okay? Kita nak cerita what's going on with our comic industry. Sebagai seorang pelukis sendiri, apa yang Kawa Rizmi fikir, is it kita actually on a good track ataupun kita di era digital ni kita dah semakin malap kita punya comic industry lah. Itu sebagai apa yang kita mahu kenimah. Tapi sebelum tu lagi, saya tak nak bincang secara serius lagi. Kita just nak sembang-sembang je hari ni. Okay. Macam Kawa Rizmi sendiri sebagai seorang artis, do you have any anime yang ataupun art style yang influence your art? Art style saya rasa saya
tak follow anime langsung. Okay, Masa okay. dululah macam awal-awal saya praktis melukis, sekolah mendengar apa semua kan. Of course lah kita follow anime macam, tapi still saya tak follow sangat anime sebab anime is very beautiful lah pada saya. Dia punya teknik-teknik dan sangat perlukan skill dan praktis yang betul-betul padu kan. So saya follow just local artist je. Macam saya dulu mula dengan Ujang, saya follow lukisan Ujang apa punya style kan. Mula-mula lepas tu saya macam terjebak pula dengan majalah Gempak. Habis duit kat Gempak je lah sebulan kan. So saya memang idola saya lah. Macam band, saya memang follow betul dia punya art style. Memang padu lah. So saya praktis. Sekarang berubah pula. Dia macam evolve lah. Dia depends pada apa pemandang lah kan. Pada saya nampak macam saya lebih prefer untuk pergi ke arah original art style lah. So saya ada art style saya original dan saya gabungkan sikit dengan animation. Anime lebih hebat. So macam mana boleh cerita sikit? Macam mana boleh start melukis ataupun sedar ada bakat melukis tu? Saya nak cakap sana, saya sebenarnya tak pandang bakat itu lahir berbakat atau lahir tak ada bakat. Kepada saya semua orang is genius pada bidang masing-masing lah. So tapi pada saya apa yang membezakan seorang pelukis dengan pelukis lain tu dia punya macam berapa lama dia prefer untuk dia praktis melukis. Dan fixation dia pada dunia melibatkan komik animation tu berapa kuat. So daripada situ dia punya development tu kita boleh nampak lah. Macam mana dia start melukis dan evolve dan jadi satu. Okay, menarik. So macam tadi kawan cakap, kawan taklah ada reference anime ke apa kan. So is it ada mangaka ke ataupun influence daripada Japan? Favorite mangaka yang looking forward tu? Tak ada. Saya kalau macam Jepun punya saya tak follow juga. sangat lah. Even kalau western pun tak ada. Western lah. Saya follow dia punya dari segi macam saya pelukis komik. Saya melukis komik tu agak lama tapi saya bukanlah nak cakap professional artis ke kan. Saya just study dia punya teknik daripada barat juga, style barat. Dia punya macam Hirogeni apa semua tu. Tapi saya pun ada ambil influence daripada Jepun juga. Dan balik kepada soalan bab art style tadi, saya rasa local is better lah pada saya punya style. Interesting statement. Macam saya cakap band saya memang follow dulu. Saya belajar teknik melukis dia daripada baca komik-komik dia lah. Menarik. So macam kau dah start melukis for quite a long time lah juga kan, boleh katakan. Boleh lah, so, daripada sekolah mendengar. Boleh cerita sikit, what is your biggest challenge lah, cabaran terbesar menjadi seorang pekomik ni? Dari segi maybe anything lah. Cabaran dia saya rasa masa satu, time constraint. Time constraint satu, dengan dia punya macam apa yang menjadi halangan untuk kita teruskan melukis tu. Macam kadang-kadang mental kan. Tak ada nak cakap saya ni ada mental illness. Sometimes art block ke macam tu. Yes. Macam tu lah. Macam pelukis dia ada time dia macam curve art block dia macam roller coaster kan. Bila kita kat atas kita rasa wah bestnya melukis. Lama-lama kita tengok skill kita makin jatuh. So dia macam balance tak balance punya, itu masalah tu lah. It's good and hate relationship juga. Betul. Actually benda tu sangatlah interesting bagi saya sebab sebagai seorang yang into art juga, saya sometimes ada up and downs untuk kita buat sesuatu karya tu kan. So macam contohnya yang saya nak tanyalah, memenangkan kau Rizmi dah menjadi pemenang kita punya sayembara Comic Craft ni, boleh cerita sikit what tips yang kau boleh bagi dekat komik kat luar sana lah. Tips dari segi melukis tips dari komik. segi macam mana nak menang ataupun dari segi what makes the cerita tu interesting enough untuk jadi a good manuskrip. Kita sembang dalam konteks pertandingan ke? Yes, pertandingan so far. Kalau dalam konteks pertandingan, saya first kali saya tengok siapa penganjur. Kalau Sikom, kita cuba kenal siapa dia punya orang behind the scene dan apa yang dia orang betul nak lah. So semua tu kita boleh dapat daripada dia punya perincian detail untuk pertandingan tu. Macam tema, syarat-syarat apa semua tu biasanya lebih kurang sama je. So daripada situ kita boleh faham lah apa yang kita nak cuba ketengahkan, idea apa semua tu memang automatik datang dari situ.
orang akan cakap kan macam tema ni kadang-kadang constraint sangat lah, macam susah lah nak fikir kan. Tapi sebenarnya but that's the point. That's the point. Kalau senang, it's not a pertandingan lah. Ya, kan? betul. Dan saya faham apa tema tu dibuat untuk sebab kadang-kadang direction penganjur tu dia ada dia punya matlamat kan. Tapi kita as pelukis, kita kalau kita betul-betul nak join, follow lah, study lah, research. Research tu very important in the first step untuk kita join pertandingan lah. So lepas tu saya punya personal teknik. Okay. Saya berceritakan. kan penganjur kan kalau dia bawa juri, dia ada dia punya skema jawapan kan, macam cikgu-cikgu ada skema apa jawapan semua macam mana nak buat. So saya ambil yang macam dulu saya banyak join pertandingan, saya tahulah macam adalah dia punya internal punya dokumen yang kita boleh baca untuk kita fahamkan okey apa juri pandang sebenarnya. Adakah dia sekadar macam lukisan cantik, penulisan yang cantik, ataupun dia ada a third element kan, which is semua included. So kalau kita betul-betul faham teknik penulisan tu macam apa direction yang diorang nak, teknik lukisan tu sebenarnya kalau kita lemah lukisan, kita boleh top up pada penulisan. So kita balancekan kat situ lah. Dan yang ketiga tu yang paling penting untuk kita mixkan dua tu, which is creativity dengan macam mana kita punya kesungguhan tu kan. Maka kesungguhan dengan creativity tu pada saya wujud lah untuk pada setiap juri untuk dia tengok kan, dia ni betul-betul buat ataupun dia ni just buat ala kadar. Okay, macam tu. So dia ada 3 elemen faktor tu yang mempengaruhi markah. Saya betul-betul ikutlah. Lepas tu kita judge sendiri kita punya idea, first ideation tu. Kalau good, pada kita good, pada orang tak. So kita tanya orang lain, get feedback, lepas tu buat lah lukis. Lukis tu is dia macam nak cakap kita punya limitation tu, kalau kita sedar, kita kena tahu. Kita sedar, kita buat. Dan kalau tak cantik pun it's okay. Asalkan kita punya cerita tu memang kita dah betul-betul percaya. So pada saya penceritaan tu kita kena percaya lah. So itulah pada saya kalau tips. Is it uniqueness of sebuah cerita tu mempengaruhi juga, like macam contoh kita buat buku pasal seram, dan tiba-tiba ada satu manuskrip tu dia sangatlah unik. So is it kau Rizmi rasa one of the factor? Ya, dia one of the factor unik tu. Sebab kan kalau kita rajin pelukis, sebagai pelukis kat luar sana, kita kena rajin baca pertandingan-pertandingan lepas punya submission. Saya setuju. Lepas tu kita cari mana komik yang kita rasa macam tak ada cerita, mana yang ada cerita, kita just kumpul lah. Kita it's like cari research gap lah kan. Research gap, macam research what makes it work, what makes it doesn't work kan. So kita study kat situ, kita tengok kalau kita rasa kita boleh improve daripada yang cerita yang lemah tu, itulah cara untuk kita asah bakatnya. Okay, menarik. So bercakap tentang proses lah, kita cakap tentang proses lah kan, proses untuk buat join menang sayembara Comicraft ataupun mana-mana pertandingan komik dekat luar sana kan. Saya tertanya macam apakah proses yang kau Rizmi sendiri apply dalam pembikinan sesebuah komik lah. Macam adakah akan start dengan penulisan dulu, tak pun terus buat drafting thumbnail atau soalan, boleh cerita sikit sampailah ke last lah, sampai ke inking soalan. Saya kadang-kadang ke dia bercampur ke sini. Dia sebenarnya campur. Dia mula kadang-kadang ada orang buat ending dulu, lukis ending dulu atau apa yang bahagian yang dia rasa dia orang nak cuba sampaikan dulu, baru dia orang build dalam penceritaan dulu lah. Tapi kalau saya tulis dulu. Saya tak nampak cerita saya. Biasanya macam kita tak ada cerita apa semua kan. So saya buat menulis macam sangat basic, sangat fundamental. Menulis, sketching, baru character design. Sebab pada saya cerita dulu baru kita nampak karakter. Kadang-kadang orang karakter dulu baru nampak cerita kan. Saya tak, saya betul-betul ikut textbook. So dia karakter dulu, sorry. Cerita dulu. Okay, what is it all about? Okay. So bercakap tentang cerita dan juga penulisan dan juga lukisan bagi kau Rizmi, which one is more important actually dalam pembikinan komik? Is it lukisan tu adalah sangat penting ataupun penulisan tu lagi penting daripada lukisan tersebut? Apa yang kau Rizmi, what's your opinion on that?
pada saya cerita tu penting lagi daripada lukisan. Okay, that's mean. Sebab apa tahu? Sebab kita tahu semua orang skill berbeza-beza. Okay. Semua orang tak adalah nak cakap tak praktis dan dia, contoh orang tu dah praktis dah bertahun-tahun tapi dia memang itu je dia punya mental image dia yang boleh dia proof dalam bentuk lukisan kan. Okay. Tapi still dia boleh menang kalau even lukisan dia Dah so-so. macam dia okay kan. Just in the end cerita tu is your core untuk komik tu. Pada saya macam ni cakap, saya dulu bukanlah orang yang fokus pada cerita dan saya sebab saya nak melukis je kan. Tapi bila join pertandingan apa semua, kita boleh nampak tau cerita orang tu dengan cerita kita tu kenapa buat kita frust. Okay, I see. Lepas tu study tengok movie, tengok TV series, belajar konsep-konsep apa semua, teknik-teknik model, menulis apa semua kan. Baru kita nampak banyak aku tulis. Jadi kalau jadi penulis ni apa boleh jadi boleh buat novel kan. Dia punya study tu. So kita nampak lah sebenarnya cerita tu dia bukan nak cakap better daripada lukisan. Dia more benda important. Skill apa dekat dalam skill tu benda tu duduk tu perlu. Okay, menarik. So alang-alang kita dah bercakap pasal penulisan dan juga lukisan kan. So kepada kalau nasihat lah yang apa kau boleh bagi dekat luar sana, macam mana kita nak develop kemahiran penulisan dan juga lukisan ni sendiri. Sebab dia berbeza. Buat komik ni orang yang pandai melukis tak semestinya boleh buat komik, dan orang yang pandai menulis tak semestinya boleh buat komik. Dia perlukan both of that. So macam mana nak develop? Okay. Kalau saya cuba jadi director. Alright, macam okay. Maksudnya director filem macam cuba semua benda lah, direct semua benda. Kita jadi semua orang. Macam kita ambil segala hat kita boleh pakai kan. Jadi penulis, jadi storyboarder, jadi illustrator. Itu kita semua. Sebab in the end pelukis komik tu itulah dia one man army. Dia semua benda kan. So develop semua skill yang kita rasa perlu untuk buat komik tu. Apa yang kita dapatlah. Apa yang tak dapat tu kita boleh study lagi kan. Tapi benda tu is a long journey lah. Melukis komik ni very long journey. Saya start daripada sekolah menengah, melukis, tak hiraukan cerita. To the point saya sedar macam cerita ni very important. Cerita ni buka segala gerbang yang untuk orang penerimaan cerita kita tu, untuk orang terima kan. Bukan lukisan. Lukisan tu orang lawa. Okay. Itu dia illustrator power lah bahagian tu dan ada market dia. Tapi bila kita sembang part komik, cerita tu is very important. Okay, menarik. So kita sembang pasal komik ni kan, soalan kuat panas juga. Tapi panas. Macam is it still relevant untuk kita ketengahkan komik di tahun 2026 ni? Seperti yang kita tahu, kita dah di era digital for few years dah dekat ni dah kan, dekat setikat lah lebih kurang. So is it dengan kehadiran webtoon and apa soal online komik semua, is it physical komik ni masih lagi jadi a good bacaan untuk pembaca kat luar sana? Okay. What say you as an artist? Saya faham banyak orang cakap kau ni baca komik, kau ni masih tak move on ke dengan kau punya childhood memory apa semua tu kan. Tapi in the end komik tu is a product pada saya. Dan saya tahu digital komik tu wujud, tapi dia beza tau macam physical komik dengan digital komik ni. Okay, digital komik is for rich. Physical komik is to make you rich, bagi kita kaya. Okay, jap. What means by rich? Rich tu maksudnya okay, kita dekat dalam dunia digital sekarang. Okay. Semua orang ada media sosial. Okay. Dulu tak ada. Oh, okay. Dulu rich macam mana? Rich pada jualan majalah apa semua. Dan kita nampak jualan majalah tu very benda yang sangat besar. Okay. Jualan komik, buku-buku. Sebab rich tu tak ada. Dulu saya ingat lagi masa kecil-kecil saya dapat internet pun dah form 3 macam tu kan. Barulah masuk dunia digital, barulah ada rich dia. Saya kenal pelukis ni, saya follow dekat Instagram dan Facebook. Saya kenal ni. Itu baru kita nampak digital rich tu. Tapi dulu-dulu semua physical kan. So jualan tu very popular. Sekarang ni digital tu
it's kita nak cakap dia sebagai tools, boleh kita cakap sebagai tools. dia tools untuk kita reach sebenarnya, tapi untuk kita jual produk tu it's not that reliable lah. Especially in our Malaysian market lah. Ya, kita tak cakap pasal e-book yang guru-guru nak jual. Itu untuk proof the solution. Tapi kita as a entertainment punya bahagian, digital tu orang tak berapa nak appreciate. Sebab tu saya cakap physical tu penting juga. It still penting. Komik-komik physical sangat penting. Sebab satu, untuk kita macam teruskan kita punya untuk orang-orang masih beli, untuk still kuatkan lagi budaya membeli buku, membaca buku, baca komik. Itu semuanya relevan sebab kita membesar dengan komik. Membesar dengan komik, bila kita dah jadi dewasa, kuasa membeli still pada kita. Kan? Kita still suka komik, kita still akan baca komik kan. So physical is very important. So saya nak cakap digital is relevant, physical also relevant. Dua tu is very different medium. Different game lah untuk kita, kita masuk. Alright, okay, menarik. So macam kawan sendiri, kawan into webtoon ataupun any manhwa? Boleh lah, saya follow webtoon juga. So do you think the format webtoon sendiri, is it macam selesa untuk ni? Personally lah, suka baca webtoon. Macam scroll punya format ke still macam into manga punya style? Oh, okay, faham. Sebenarnya saya lagi prefer untuk webtoon punya format. Tapi kalau printing, saya still nak format webtoon tu jadi macam format untuk paper book punya style. Sebab kalau kita baca buku, in the end kita tak boleh nak baca vertical kan. Tapi kalau kita sembang pasal digital, yes, saya lebih prefer digitally baca macam scrolling, macam manhwa apa semua tu kan. Sebab dia lagi, the flow is smooth. Banyak lah, convenient lah untuk kita flow for the next chapter semua kan. Sebab kan, kalau contoh, kalau kita baca digital, kalau kita sama dengan paperback, dia kadang-kadang dia jadi macam alah, saya dah baca dekat digital kan, tak sedap lah nak baca kat buku. Dan contoh, kalau kita tak ada perasaan nak beli, kita tak beli. So itu yang shock tu, webtoon dia bagi kita tak rasa macam kita tak nak beli buku kalau dibukukan. Contoh Solo Leveling kan, popular kan. Kita baca Solo Leveling is vertical. Betul. Tapi still kita nak beli buku dia. Sebab dah create. Satu tu ialah popular kan. Yang point dia, sebab memang lawa. Dia punya layout untuk kita baca dalam bentuk buku tu memang ngam lah. So dia readable lah, still readable. Still orang ramai lagi yang orang nak still beli buku physical sebenarnya, sebab dia dapat pegang apa semua tu kan. So macam Khwarizmi, mostly Khwarizmi baca komik dekat mana? Macam adakah akan beli manga ataupun beli western ni, ataupun itu local lagi? Macam sekarang Khwarizmi punya reference semua? Reference saya tak banyak sangat reference. Saya saya tak develop sangat saya punya art style. Saya still stay consistent kan. Maksudnya tapi kalau macam maksud saya macam yang Khwarizmi selalu ambil sebagai bahan bacaan Khwarizmi sendiri, mostly webtoon juga ke? Tak. Saya local lah. Saya beli local. Saya personally saya prefer beli buku macam indie, macam independent punya publisher kan. Satunya sebab saya support lah effort dia sebenarnya untuk orang yang nak self publish tu sebenarnya bukan mudah lah. It's a rough journey lah untuk dia sini. So saya akan support, dan saya surprisingly saya prefer art style gen muda lah. Yang baru start membukukan komik kan, sebab dia sangat fresh lah. Satu lagi, still nampak manga dia, tapi still nampak dia punya Malaysia vibe. So bercakap tentang alang kita dah cerita pasal indie market ni kan. So actually indie market ni bagi kawan actually tengah rising ke, ataupun dia still needs thing untuk dia on kan. Macam kita sekarang sedia maklum kita ada macam cons lah, anime cons, Anime Festa. So tempat tu sebenarnya macam a mix of
people yang bergabung. Ada orang minat anime, at same time orang yang sama juga akan minat into comic and manga and so on. So what do you think about that indie market kat Malaysia? Indie market pada saya personally Ya, booming. Okay, booming. Wujud. Okay. Even though dia niche, dia still ada orang nak beli. Sebab apa tahu, reach digital tu is very vast lah. Sebab satu lagi, kerajaan pun membantu kan, MDEC ada keluarkan dana untuk digital artist, untuk buat komik sendiri. Lepas tu macam kita macam ada studio-studio baru semua yang guna MDEC, dia banyaklah keluarkan yang very high level punya komik. Itu sangat kita support lah, saya support lah. It's like it's reaching the par lah actually. Ya. Pada saya memang menaik lah. I can agree with that sebenarnya. Sebab saya pun berminat juga dengan indie market Malaysia sebenarnya. Banyak buku-buku komik indie yang saya looking for. And benda tu macam satu benda yang menarik sebab sekarang ni kita boleh nampak walaupun di era digital, actually kita punya market dekat Malaysia ni actually booming well lah kan. Do you agree with that kan? Actually saya sangat proud lah with that sebenarnya. Okay, so bercakap tentang indie market lagi kan. Okay, kita cakap tentang indie market sebab kalau tak ada indie market, kita takkan ada the next market, right? So kalau indie market, is it bacaan dia masih lagi bacaan untuk kanak-kanak ataupun kita dah ready untuk sediakan bacaan yang lebih matang? Macam webtoon kan dia cerita yang banyak plot matang and so on. So macam mana kawan rasa? Saya rasa untuk komik ni untuk semua usia. Macam yes, big publisher akan prefer untuk komik kanak-kanak, tapi komik-komik dewasa sebenarnya banyak wujud dah. Otak-otai lama kan. Kita dah get ready lah sebenarnya. Dah ready. Dah wujud dah wujud, kan. Cuma macam kita tak ada suara besar yang cuba ketengahkan benda tu untuk betul-betul naik daripada underground ke kan, macam tu. Persepsi tu masih lagi ada dan kita nak tribute lah sebenarnya. Kita perlukan orang yang boleh pecahkan stigma atau stereotype tu lah. Sebab at the end of the day kita kena tengok market jugalah kan. Macam kalau demand market ada, that's mean kita boleh buat lah benda tu kan. So actually quite interesting juga sebab kita nak masuk ke next soalan pasal industri jugalah kan. Sebab kita dah masuk industri. So seperti yang kita semua sedia maklum, di era digital ni kita dah datang lagi dengan satu lagi terms baru, iaitu artificial intelligence. So ini sangatlah hangat dalam kita punya art industry. So short and sweet. What do you think about AI? AI, saya personally saya tak ada masalah AI. Tapi as a pengkarya, better not lah touch AI at all. As an artist itself. Yes. Betul. Artis jangan sentuh. So apa sepadan yang kawal letak actually? Kalau kita cakap pasal produk, IP. IP tu melibatkan law apa semua behind the scene kan. Kita tengok AI. Dia touch tak? Dia ganggu tak? Dia disrupt tak benda tu kan? Which is yes. Dia macam cloud sendiri. Dia ambil banyak daripada anak archive punya database yang dah sememangnya itu adalah pirate punya material kan. So dia orang untuk train dia orang punya AI, which is kacau dunia penulisan kan. Itu dah melanggar hak IP lah. So kalau kita adopt AI sebagai penulis, pelukis, adakah telus bendanya dalam proses kita tu? Which is tak. IP dia melanggar IP orang. So dia unlawful lah. So that's mean itulah sepadannya yang kita kena letak, right? Selagi as long as kita tak ambil the right orang lain kan, it's okay je sebenarnya untuk use AI ni. Interesting juga. So macam actually untuk kalau AI ni boleh ke kita pakai untuk buat komik? Pada saya orang dah kena mulakan beza AI komik dengan komik
purely pada human origin. Okay. Sebab kan kita tahu orang ada wujud orang suka AI art dan orang yang cuba perjuangkan AI art kan. Pada saya biarkan dia. That's okay. Jangan ganggu apa semua sebab itu dia orang punya dunia kan. Biarlah even kalau booming apa pun. Sebab kita dah uncontrollable lah. Kita tak boleh nak control. Betul. Kita tak boleh control AI. Dia Pandora box yang dah tak boleh nak tutup. Betul. So kita biarkan, kita just be very tegas dengan kita punya pendirian lah. Macam kita orang punya macam orang yang original yang gunakan real human. AI art your market. Okay. Awak perjuangkan market awak. Okay. Pada saya kita perlu ada distinction benda tu. Okay. Tapi masalah dia yang menjadikan civil war dekat Malaysia ni kan, atau global, orang yang mengaku guna AI tapi tak nak mengaku guna AI. Orang yang guna AI tapi tak mengaku guna AI. So that's create another macam trust tu dah dipecahkan lah macam tu kan. Dan pada saya pengkarya tak payahlah nak perang ni. Janganlah macam jolok-jolok sebab tak best lah kita dalam dunia kita punya circle tu tak best. Pada saya tak minat lah nak take part dalam benda tu sebab dia boring. Dia it's a repetitive punya argument. Dia tak develop. Dia just kita saya tahu pengkarya tu sangat emotional. Yalah, sometimes kan? kita rasa macam our right is taken right. Macam tu kan. Saya tahu. Tapi kalau boleh kita don't be very emotional untuk benda yang in the end kita tak dapat apa-apa. Dia dah uncontrollable. Okay, menarik. So macam is it fair untuk kita kalau kita nak pakai dalam storyboarding ke sebagai contoh saya bagi kita tak boleh nak nafikan lot of artists are using Pinterest, right? Kita pakai Pinterest banyak. So sama juga kalau kita prompt AI contohnya dan kita nak refer that AI, is it still dikira cheating as an artist? Itulah slippery slope dia. Saya pun macam hit and miss juga benda ni kan. Sebab kadang-kadang kalau kita buka Pinterest kita tak tahu, rupanya ni sebenarnya AI kan. Tapi in the end apa yang penting pada pengkarya tu is be transparent. Be very transparent. Apa yang awak gunakan sebagai inspirasi apa semua kan. Sebab in the end pengkarya apa dia punya periuk nasi tu is dia gain daripada trust dia punya audience. Kalau kita be very transparent, kita cakap sini kita tak tahu apa ini AI kan. Kita sendiri show kita punya politik kita punya side tu apa kan. Is okay. Tapi kalau kita sendiri mengaku company kami gunakan AI sekian-sekian kan. Hadaplah dengan your audience. Macam it's like kalau kita pakai Adesmin kita ready untuk be ready to take the brace macam benda baru ni orang dia berperang tu wujud kan. Tapi be transparent tu is very important. Dan kalau you nak side dengan AI, be ready dengan benda yang jadi halangan. So is it macam sebab kita dah pakai AI macam cakap tadi, kita pakai AI as reference like so is it kalau writing pun is it okay ke? Macam contoh kita pakai ChatGPT and so on. Tak okay. Saya rasa writer semua tak pakai AI kecuali AI writer. Sebab pada saya Claude, Gemini, ChatGPT adalah satu entity, satu pengkarya. Suara dia orang sama je. Kita prompt apa pun sama je bunyi dia. Dia akan bagi the same answer right? So kalau kita gunakan AI, penulis tu kita boleh panggil orang yang gunakan AI untuk penulisan tu as operator lah. Dia bukan penulis. Kita boleh pakai dia as kita punya research sama macam saya tak sure lah about research untuk AI sebab AI research mana dapat researchnya. Dia kan AI kan hallucinate. Kita tak boleh untuk pakai research. Tak boleh juga. Even contoh kalau kita sebagai seorang pelukis saja dan kita nak buat cerita pasal maybe ada kaitan dengan sci-fi, science or so on. So is it okay or apa pendapat kau Rizmi? Ataupun kita lebih macam kawan sini lebih prefer untuk baca buku yang memang bagi full detail lah about sci-fi ke something tu. Saya tak sure lah macam kalau macam buku tu kalau dia
kalau dia pakai AI dan contoh kalau dia pakai AI, kita baca dan kita tak sedar kan. Saya tak tahu nak cakap part tu lah, tapi pada saya, apa soalan tadi saya? Macam adakah macam kan kita writing kan kita pakai ChatGPT, bukan writing lah, kita research kita pakai ChatGPT. Contohnya kalau macam kita nak buat research pasal cerita tu pula memerlukan research yang agak deep. Macam cerita pasal sci-fi semua. Bolehkah kita tanya ChatGPT je untuk dapatkan term semua tu, ataupun ataupun kita memang kena refer buku juga. Saya rasa itu boleh dari segi kita cakap macam nak cari sumber inspirasi, bukan sumber inspirasi, dia lebih kepada macam technical term. Ya, technical lah. Macam sebab kita kita ada artistic side je. Sebab kita tak ada the fact side lah. Macam contoh kan, technical term kita lupa. Nak search apa kat Google kan, bla bla bla. Kita tulis kat ChatGPT, kita cakap apa term-term macam ni. Kalau dia bagi very tepat benda tu dan kita search kat Google is correct, saya rasa itu okey je. Okay. Pada saya personally guna untuk as a personal user, it's okay untuk kita try fahamkan apa itu AI dan kita faham mekanik AI tu. Tapi kalau kita nak kata gunakan sebagai sumber untuk kita buat produk, still kita kena justify, kita kena juga bagi tahu, be transparent, kata kita guna AI untuk apa, pre-production atau apa-apa pun. Okay. So actually benda yang kita bincang ni actually quite menarik lah untuk kita ni, sebab benda ni every days right, every day orang bincangkan dekat social media hangat and so on. So tapi the last word yang kita boleh bagi is AI is a tool, right? AI is a tool. So bergantung pada pemakainya sendiri. Is it nak pakai ke arah kebaikan ataupun otherwise penipuan. Betul. Which is interesting. So next pembincangan lah yang saya nak tanya Khorizmi kan. Kita go kepada area animation lah pula maksudnya. Animation right. Sebab at the end of the day, macam kita tahu komik ni ada possibility untuk diadaptasikan. Okay, so do you think Malaysia looking toward there, ataupun kita masih jauh lagi sebenarnya? Kalau 3D, saya rasa every form of animation lah. Okay. Saya rasa sebab kita kenapa saya bring up this issue, sebab kita tahu melalui animation kita dapat build another crowd lah, a bigger crowd kan. So that's how big company ni adaptation kan. Adaptation, yes. Adaptation pada saya dia a new entity lah. Okay. Macam komik, medium komik, even digital pun dia another entity. Okay. Macam kalau kita adaptation, contohnya novel, adaptation jadi animation kan. Satunya itu still original medium punya, even though di dalam IP yang sama, saya tak sure lah IP yang sama atau tak, tapi still dia a very different vibe untuk a very different audience. Sebab kalau pembaca, kadang-kadang ada yang pembaca tak tengok cerita kan. So dia macam tapping into a new market, dan kalau market tu tak wujud lagi, saya rasa it's very difficult untuk break that status quo. Macam interesting. Kita sendiri animation 2D is tak ada sangat lah, sebab dia memakan cost yang sangat besar. Unlike macam 3D kan, dia 3D ramai orang boleh buat. Kalau 2D kita perlukan satu kepakaran artis lagi, yang sangat pakar, masa semua tu kita tak ada orang panggil macam budaya macam Jepun yang kuat untuk kita tampung animator dan dengan dana yang besar untuk tampung that project. Okay. So saya rasa animation tu kalau tak ada kerajaan punya inisiatif lagi lah, inisiatif tu, it's very difficult unless ada investor luar negara. Okay. Kalau ada investor tu boleh. To such a big dream lah itu sebenarnya. Capital is kurang lah kat Malaysia. Okay. But somehow we hope. Yeah, we hope. Adalah money come to us. Adaptation, right? So macam
maybe kita bercakap pasal animation ni, maybe IP adaptation yang sangat besar dan sangat jauh lagi. So selain daripada animation, kawan rasa ada lagi possibility untuk kita kembangkan IP daripada sebuah komik jadi IP lain. Contohnya macam kita dapat tahu komik boleh dikembangkan jadi light novel, dan juga boleh jadi game board and so on. So macam kawan sendiri, kau boleh ceritakan sendiri pengalaman kawan. Okay, saya rasa adaptasi lah. Okay boleh, tapi saya rasa saya prefer lagi original lah. Macam kalau nak buat game, buat itu as your original idea. Sebab kita makin tak wujud lagi. Makin tak wujud. Kalau kita nak adaptasi daripada penulisan ke board game ataupun card game ataupun apa-apa bentuk kan, dia card tu kadang-kadang saya tak sure lah macam mana card apa profit tu dia akan pergi. So kalau nak survive untuk wujudkan market, contoh untuk board game, buat original dulu. Baru kita kalau dah jadi penerbit, macam saya kenal ramai penerbit board game kat Malaysia ni yang wujud. Tapi diorang buat semua tu original series, original IP diorang. Saya tak jumpa lagi board game yang ambil daripada adaptation dia. Kalau ada pun itu inisiatif penerbit itu sendiri. Kan? So let's say lah kalau macam kita berangan lah, kita berangan. Kita berangan yang macam kita dah ada sambutan yang agak better dekat Malaysia ni pasal game card and so on. So do you think what's next? Apa yang kita perlu buat untuk kita naikkan, kembangkan market lah. Kembangkan budaya. Budaya tu penting, macam kesedaran budaya, appreciation of art, apa semua tu sangat penting dan kita kurang. Actually untuk betul, kembangkan benda tu. So pada saya kalau kita boleh fokus pada appreciation, kembangkan kita punya budaya, macam solidkan budaya tu, macam jangan ulang-ulang ayat-ayat macam stigma yang kata komik untuk kanak-kanak semua tu kan. Tak, komik untuk semua orang. Komik tu budaya kita sebenarnya. Sebab itu adalah satu bentuk pembacaan juga. Komik masuk dalam sekolah kan. Betul. Apa semua dia still relevant. So nak budaya lah, memperkuatkan budaya tu penting lah. Macam saya dulu study Anda Aswara, budaya faham. So apa-apa pun melibatkan budaya, so kita perjuangkan lah. So macam saya sendiri pun, saya membesar dengan baca-baca komik jugalah. Komik daripada lokal juga kan. Sebab saya dulu duduk asrama. So macam the only hiburan yang saya dapat adalah by komik lah. So bila saya besar, saya dah takkan saya nak baca lagi komik kanak-kanak kan. Macam tu lah. Saya dah ada macam a feeling of I'm a teenager. So saya dah into manga, into western punya komik semua so on. So saya rasa naratif yang saya nak bawa sekarang ni adalah sometimes kita perlu juga bawa cerita yang lebih matang sebenarnya. Sokong. Kan kita kena bawa cerita. Okay, so bercakap pasal pembacaan dewasa ni. Kau Rizmi rasa genre apa sebenarnya yang banyak demand sebenarnya untuk orang dewasa? Untuk pembacaan ni lah. Contohlah kalau kita dua kita nak buat komik. Kan kita nak buat komik, nak bagi bacaan matang untuk orang yang dewasa lah. And so rasanya what genre yang kita nak buat? Melibatkan pekerjaan apa semua tu. Sebab kalau kita nak cater kepada orang yang dewasa, tengok apa masalah hidup dia. Masalah rumah tangga ke, masalah dengan anak-anak ke, masalah pekerjaan ke, is very relevant. That idea, that concept is very still relevant, even though dia macam slice of life apa semua kan. Dia boleh, kalau idea tu ada resonant dengan kita punya pembaca dewasa, semua orang akan terima. Dan kalau penerbit tu cuba juga untuk, saya tak tahulah apa penerbit ada, penerbit cuba pushkan this ideation macam rak dekat contoh popular kan. Komik untuk kanak-kanak, rak komik untuk dewasa, separatekan. Namakan dia berbeza ke. Contoh komik is untuk kanak-kanak, novel grafik untuk dewasa. Like apa panggil, saya lupa, young adult ke ada dalam DC punya term ada young adult yang macam tu kan. So kita separatekan. Maybe itu is one of the way to approach untuk tarik
adult punya pelanggan. Kedua, genre macam slice of life tu boleh untuk dewasa. Dan okay, kalau kita sebut pasal dewasa kan, Okay. orang akan fikir lucah, ganas, gore. Tak juga, tak semestinya. Betul. Dan kita tak boleh untuk masukkan konten-konten macam tu sebab dia melanggar akta sekian-sekian kan. Yes, betul. So kita play around how what make adult is adult. Dan Apa? That distinction. So kalau adult tu nampak komik tu, oh ini cater untuk aku, dia akan beli. Serius. Orang akan beli sebab orang dewasa dulu membesar juga dengan komik. Semua orang kena ujang apa semua tu kan. Semua orang pernah membaca komik dan wujud orang dewasa yang nakkan komik dewasa. Betul. So my logic is, saya punya logic adalah saya fikir like dulu kan saya budak-budak, so saya sangat terhad untuk beli komik. Betul. Bila besar saya nak beli komik, tapi komik ni semua yang kebanyakan dekat pasaran adalah based on kids ataupun kanak-kanak punya komik. So that's why saya terfikir untuk niat. Macam sekarang kan kita, kalau contoh kalau kita nak buat komik pasal komik dewasa, is it kita kena looking forward untuk merchandise juga, sebab buying power tu dah semakin banyak kan. Orang rasa macam adakah kita kena get ready untuk that part juga? Kalau macam biasa? Yes, dia still apa orang panggil tu relevant. Pada saya merchandising is very relevant lah. Sebab tu wujud kalau kita pergi event-event komik ACG apa semua kan, komik Fiesta apa semua, merchandising is very popular. Okay. Artis bahagian Commission, booth tu kan penuh dengan merchandising. Betul. Sebab orang terkejar-kejar juga merchandising. Okay, contoh kalau kita ada IP yang kuat, contoh apa-apa komik lah kan, apa-apa title, IP kita kuat, kenapa kita limitkan kita dengan komik saja? Okay. Buat je merchandising. Macam kalau lagilah best kalau kita punya target audience tu dewasa, sebab buying power is strong. Okay, saya boleh bagi satu contoh macam Arcanis. Okay. Dia keluarkan dia punya novel gamebook. First time novel gamebook keluar yang saya nampak dia includekan sekali dengan merchandising, which is orang beli. Okay. Sebab dia buat dalam bentuk pre-order kan. Okay. Dia sangat relevan bentuk pre-order dan ada merchandising. Orang appreciate. Orang dewasa sangat appreciate kalau ada kita cuba untuk bagi lebih. Bukan saja komik, bukan saja animasi, merchandising. Macam even yang animation baru-baru ni saya pergi forum yang Suara anjurkan. Okay. Dengan apa bawah tanah animasi kisah bawah tanah. Saya tengok ada booth merchandising kat luar. Okay. So dia orang memang benda tu dah normalize sebenarnya. Cuma kita tak cuba untuk make it more apparent. Okay. Kita tak mention benda tu. Kita tak cuba untuk kuatkan lagi dia punya maybe connection. ada, tapi macam tak banyak lah kan. Yes, okay. yes. Sebab ini maybe dalam business point of view kan. Yeah. Everything need better calculation lah kan. Dia nak buat apa-apa. Okay, so interesting. Contoh macam kalau Khwarizmi sendiri, Khwarizmi ada tak yang macam tadi Khwarizmi cakap, Khwarizmi membesar dengan komik, ataupun reference adalah komik tempatan. Komik tempatan. Ada tak komik-komik luar yang macam bagi Khwarizmi dia macam okay, that's the standard yang kita kena ikut? Ada tak? Menarik. Sebab culture, kita kena tahu culture kita sendiri, budaya kita. Apa orang Melayu suka, apa Chinese suka, apa Indian suka kan. Depends lah pada kita target audience. Tapi still market Malaysia is about Malaysia, dan situlah dia wujudnya, that macam permulaan market tu. So kita tak boleh nak ambil benda luar untuk kita kata ni pun relevan untuk Malaysia, which is tak. Okay. So the standard tu macam kita boleh set sendirilah. Kita kena set sendiri. Betul, kita kena establish benda tu. So apa actually contoh macam bagi Khwarizmi sendiri, apa beza sebenarnya komik tempatan dengan komik luar ni? Macam kekuatan kita, soalah. Macam saya cakap, culture tu is very strong. Kalau kita nak cakap pasal certain country punya market lah kan, macam komik, culture kita dengan culture luar tak sama.
manga tak sama dengan culture Malaysia. Okay. Dan pembeli ialah orang Malaysia. Kalau kita bawa culture manga ke Malaysia, orang yang tahu culture Jepun je akan beli. Orang yang suka anime, orang yang adopt that culture, yang orang panggil wibu ataupun apa kan. Okay, otaku. That kind of people sangat support. Tapi yang orang biasa yang tak kenal apa itu culture Jepun, why? Kenapa dia nak beli manga? Okay. Dah lah mahal satu Kinokuniya punya harga. Betul. Memang agak mahal lah. Ya. Untuk kita melainkan kalau Malaysia punya market memang agak murah lah nak dibandingkan dengan harga luar pasaran. Okay, interesting juga sebenarnya. So okay, alalang kita dah cerita pasal, contohnya tadi kita, kekuatan kita adalah culture kan. Ya. So is it kita punya visual art? Okay. So kita kena, is it kita punya kekuatan dalam visual art. Contoh macam kalau orang tengok, oh ini macam anime manga punya style, ini anime punya style. So Malaysia, what about Malaysia actually? Pada saya itu saya tak ada jawapan. Serius cakap. Kan, Sebab ini adalah sebab itu dia debatable, lebih yes. kepada individu. Betul. Dan apa perception public tu is their perception. Kita just wujudkan. Contoh kalau kita inspired pada style Jepun, inspired pada style Western, kita buat je lah. It depends pada orang untuk terima atau tidak. Apa yang menjadikan culture tu is benda tu kena wujud dulu. Baru dia macam ada acceptance, even though mula-mula tu ada macam tentangan apa semua kan. Lama-lama kalau kita maintain apa semua, dia dah jadi culture lah. Sebab benda tu perlukan masa untuk matang kan. Macam style perlukan masa untuk orang kenal. In the end, style tu pada pelukis itu sendiri. Kalau pembaca kenal pelukis tu, dia orang kenal style tu, itulah dia orang punya identity. Okay, so that's mean kat sini macam artis tu sendiri yang kena step up lah, right? Betul. Artis tu kena step up, yang kena keep promoting the art. Keep be themselves. Jangan tukar-tukar style. Boleh tukar style tapi jangan terlampau membunuh style lama juga. Kan macam who make them terlampau experimenting ke something tu. Okay, boleh tapi jangan lupa macam identity. Apa menyebabkan orang suka. Contoh macam dia ada zaman kegemilangan dia kan. Kalau dia staykan sikit dia punya art style tu, dan berubah sikit-sikit, okay, tapi jangan be a very drastic changes yang bagi orang tak kenal lah. Sangat. Ini quite menarik juga sebab kita selalulah nampak debatable kat sini kan, orang macam that's mean benda tu pun kita tak boleh nak control. That's mean betul. Okay, so macam kau Rizmi sendiri, kau Rizmi into market Malaysia kan. So so macam sebab murah, saya tak boleh beli luar negara mahal. So that's mean macam kita beli je banyak-banyak tu kan. So sepanjang lah kau Rizmi dah baca komik tu, bagi satu word kat saya. Apa dia? Untuk describe komik tersebut. Adakah bagi satu word macam komik ni sangat cultural ke something itulah. Apa represent represent the artwork semua tu. Ada tak word yang terfikir? Tak ada lah. Tak ada. So that's mean kita punya, that's mean kat sini adalah kita punya culture komik ni dah actually reaching quite a good level lah sebenarnya. Betul tak? Actually yes. So that's mean bila kita baca pun kita rasa macam gap yang perlu diisi tu tak banyak sangat. The next step adalah kita nak kena banyakkan lagi. Betul tak? Banyakkan lagi kan. Banyak lagi pengkarya, banyak lagi cubakan benda yang baru. Betul, try make a new title, new genre semua soalan. Tak takut untuk cuba benda barulah, macam experimenting apa semua tu kan. Macam Hilal Ashraf, dia daripada novel dia pun adapt dia punya tu dalam bentuk komik, board game kan. Cuba je lah macam follow, kalau ada capital cuba je lompat je kan, invest je. Sebab in the end kita punya audience kalau kita ada kan, dan dia orang sangat strong kalau kita still keep consistent. Saya rasa tu define seseorang tu as artist sebenarnya. Kan dia kena keep trying new things, Okay. So actually kita pun nak sampai dekat penghujung dah sebenarnya. So sebagai kata-kata akhir lah kan, apakah harapan lah bersama, apakah nasihat yang kawan boleh bagi dekat inspiring
komik dekat luar sana. Apa yang dia nak kena buat? Contoh macam saya baru nak bayar komik contohan. So apa yang saya nak kena buat? So what's apa pasal apa? Okay, kalau untuk pengkarya, teruskan berkarya lah. Janganlah berhenti walaupun tak ada sale apa semua kan. Contoh kalau betul-betul terdesak ke apa ke, reach to other people. Cari penerbit kan untuk betul-betul see your haluan. Untuk pembaca, keep on reading. Untuk penerbit, keep on approaching a new blood. Untuk wujudkan a fresh idea. Itulah, keep on fighting lah. Pada saya, benda ni memang kena teruskan lah. So dia tak tenggelam. So macam saya cakap tadi, kita memang dah banyak komik-komik yang kita keluarkan dekat Malaysia ni. Dan kesempatan itu pula saya nak promote kita punya komik-komik di bawah Comic Craft. So jangan lupa untuk dapatkan buku-buku kita dekat PBAKL nanti. So yang pertamanya kita ada Apa Jadi Kalau, hasil penulisan daripada 10 orang artis, termasuklah Khawrizmi sebagai pemenangnya. Dan juga yang keduanya kita ada buku Furqan, menceritakan tentang seorang budak sekolah yang menyelesaikan misi gejala sosial di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah Fantasi Alisha, sebuah buku berkisahkan fantasi alam Melayu Nusantara. Dan di kesempatan itu juga saya nak promote juga yang kita masih lagi open sebarang penyertaan untuk Sayembara 2.0, Sayembara 2026 yang akan ditutup pada 27 Julai 2026. Jadi untuk komik ataupun pelukis komik dekat luar sana, pastikan anda join kalau anda nak pergi ke next level ni. Sebab buku ni nanti pemenang akan diterbitkan dan menjadi sebuah buku macam ni lah. So untuk tema pada tahun 2026 adalah Apa Jadi Kalau, Seram Pelas Kejaya. So korang boleh check out dekat kita punya social media. Follow kita punya Comic Craft dekat semua platform, Instagram, IG, TikTok and so on. Dan sebarang penghantaran manuskrip kita sangatlah open. So boleh je contact kita. Dan kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe kita. Dan follow kita punya Karang Craft Studio di TikTok. Dan sebagai akhir kalam, saya Yufi mengakhiri segmen Caps Lock pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi.